dan bermulanya kisah aku sebagai seorang amil. Aku dipindahkan ke sekolah baru sebagai langkah untuk memulakan perwatakan yang baik. Setelah menghadapi cabaran disiplin di sekolah lama aku, dan ini adalah aku yang baru. Aku dipindahkan dengan harapan dapat berubah dan membina semula sikap dan reputasi aku. Aku dipindahkan di sini oleh keluarga aku disebabkan kakak aku seorang cikgu. Dialah yang akan bimbing aku di sekolah baru ini. Aku juga diberi peluang kedua oleh keluarga aku untuk buktikan yang aku dapat berubah dan menjadi insan yang lebih baik. Dan ini adalah cabaran aku yang pertama. Mereka semua adalah perwatakan aku semasa aku di sekolah lama, dan mereka juga dikenali sebagai geng nakal di sekolah baru ini. Untuk mulakan langkah baru bukannya mudah untuk aku. Bayang lama masih bermain di dalam fikiran aku. Hai, nama aku Arif. Nak duduk sini boleh? Kamu budak baru ah? Muka macam sombong ah. Tapi aku tahu, macam sporting kan. Kalau sudi jom lah petang ni. Ada projek sikit. Sorry lah, aku tak biasa lagi. Alah, relax lah. Kita buat benda ni relax-relax lah. Lagipun tak ada siapa yang tahu. Lagipun, tak best lah kalau hang tak tunjuk orang yang sebenar hang kat sekolah ni. Sat. Projek? Apa kata aku lah? Siapa yang boleh menjelaskan langkah mencegah gejala buli kepada saya? Saya, cikgu. Okey, sila ke depan. Hukuman yang tegas kepada pembuli adalah penting dalam memastikan gejala ini dapat dibendung. Terima kasih Amir, awak boleh duduk. Okey, masa kita dah habis dah dekat sini. Jangan lupa untuk hantar kerja khusus esok ya. Okey. Terima kasih, hampa semua boleh rehat. Terima kasih, cikgu. Weh, tunggu aku. Hai Wawa. Hai orang sebelah. Buat apa tu? Saya petang free tak? Jom pergi jalan-jalan taman ke apa? Wih, dia jeling kat aku lah weh. Jom lah. Free tak? Janganlah kerek. Nak pergi Kenapa mana? lagi yang apa ni? Belah lah. Belimah lah. Cantik-cantik nak pergi mana? Report kat cikgu lagi. Sak. Dok, kalau kami kacau tak boleh pula. Budak baru tu masuk, hang boleh senyum orangnya. Ada perasaan lah tu. Merepek apa ni? Bar, tepilah. Aku report kat cikgu lagi. Dia nak report. Silakan. Pergi report. Pintu buka luar. Gila. Lawa mak. Ni kalau dapat ni surga. Macam mai lah. Hai Fi. Sak. Ai pakai kemah-kemah ni buat apa? Ya, nak mak. Kola nampak Di mana ni? Atai ni seketat ni. Api Semua rambut perang-perang ni. Kalau betul pakcik. Weh, semua lagi. Oi, kau buat apa ni? Serabut ah. Ciao. Awak okey tak? Ish. Nantilah aku tanya.
Awak Amir kan? Ya betul Amir. Awak dah siap ke assignment tu? Masih minggu lepas cikgu bagi tu? Ya. Tak siap lagi sebab tak tahu sangat nak buat. Kalau macam tu, awak nak saya ajar ke? Boleh je kalau awak nak. Boleh je. Boleh. Jom. Okey, boleh. Meh, assignment siap meh. Aku tak buat apa lagi weh assignment tu. Amir. Meh, cakap apa lagi tu? Cakap apa lagi? Ambil lu. Betul ni. Saya kita jumpa. Okey. Nak apa? Jadi aku nak hang kawal perangai hang kat sekolah ni. Aku tahu lah. Hang tahu. Nanti hang buat perangai hang yang lama, hang tahu. Tu je. Ha. Okay, fine. Ish, adik cepatlah. Ya, sabarlah. Mak, adik pelon lah. Adik, di sekolah elok nah. InsyaAllah. Kakak, pantau semua adik di sekolah. Okey, Mak. Weh, budak junior. Ambil sini Sat. Budak baru kat sekolah ni kan? Dulu bang ada di sekolah kami boleh tak? Perlu aku buat. Bang siapa? Hai, budak baru. Weh, dah lah tu. Kenal siapa aku lagi kat sekolah ni hantar dah. Lah ni, aku rasa orang buat boleh ke tak? Kalau aku tahu buat, anda buat apa? Hang ni? Dah lah tu apa ni? Dah kenapa? Weh, Fir, Arman, Arif. Awak ni? Tak tahu Amir dua ni. Alah meh macam tak biasa pula. Dulu pun macam ni juga kan. Weh, Fir, aku main sini aku sebab mak aku hantar main sini untuk aku buat Fir. Bukan aku tidak macam ni. Hang kata nak tolong aku. Dah meh. Fir. Weh Fish. Okey tak? Okey lah, kau hang. Aku tak tahu lah. Jom weh. Jom. Weh, tu. Makanan ni. Tak nampak ke? Tepilah. Sial lah. Semok lah bodoh ni. Nak buat elan ke? Betul? Ish, apa ni? Nak ke? Kacau orang. Ambil ya? Bagilah Ambil. balik. Bagilah balik. Ish. Kau bagilah balik buku dia. Apa lepas siapa? Benar Ish, Weh, lepaslah. aku tak mahu. Lepaslah aku. Awak hati. Mati, mok.
Lala. 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 Mari sini. Lain kali jangan melawan. Bijak. Dah, jom. Malam bukan bang. Oh, Pimai je jom. Weh. Kau tidak. Bangun weh. Amir, tolong aku Amir. Amir. Amir tolong aku Amir. Tolong. Buat apa hang panggil dia? Kalau anak tahu dia tu anak mak. Jangan sentuh nak buat aku sial. Hai, jarang nampak. Hang main gila dengan aku ha? Hang tak nampak belakang hang tu ada siapa? Amir ke tu? Aku juga ni. Sekali dah. Min. Kau tak ada nak jual saya tanah juga. Faham? Wah. Juga bos. Bye-bye anak mak. Bye-bye anak mak. Tata, see you. Jom, ciao. Ya cikgu, cikgu panggil kami ke? Ha, ya. Sila duduk. Kenapa dengan muka hampa ni? Saya tanya ni. Jawablah. Kami kenapa cikgu? Hah? Pukul? Dengan siapa? Kami kena pukul yang budak kelas kami tu. Macam mana pergaduhan tu boleh berlaku? Saya nampak pergaduhan tu. Siapa yang mulakan pergaduhan tu? Amir ke? Panggil Amir! Cikgu, Amir dah. Aku panggil Arif ke aku panggil Amir? Aku nak bincang dengan Amir sekejap. Awak tolong keluar. Baik, cikgu. Apa cerita? Aku dengar cerita yang Han terlibat dalam pergaduhan. Bila masa pula aku gaduh? Aku nampak tadilah. Kalau Han tak tahu cerita, jangan mula boleh? Masalahnya, aku nampak. Macam mana Han nak explain kat aku? Nak buat apa sekarang ni? Tak faham lah Han ni kak. Amir, bila nak berubah ha? Aku dah cuba berubah kak. Bukan senang kak. Benda ni bukan senang bagi aku. Han kena faham. Han jangan nak tipu aku. Han tak rasa kak tempat apa yang kau rasa kak. Yang tahu, berubah. Aku yang rasa. Bukan Han yang rasa kak. Aku dah cuba apa. Bukan senang Han tahu. Kalau Han kat tempat aku, Han tak rasa apa yang kau rasa kak. Sembang dengan Han. Tak pernah nak faham aku. Amir! Aku tak habis cakap lagi, Amir! Ai, kenapa ni? Dua-dua muka monyok je ni. Ada masalah ke? Han sendiri nak bagi tahu kat Mama ke atau nak aku bagi tahu? Biar aku sendirilah cakap kat Mama. Aku tak lah aku nak cakap apa.
Adik, Mama tahu hidup ni tak senang. Tapi jangan ulangi kesilapan yang sama, nak. Mama selalu berdoa dan berharap sangat adik berubah dan mula hidup yang baru. Adik, jangan putus asa tau. Mak selalu ada dengan adik. Tapi adik jangan risau. Sayang sangat dengan anak Mama ni. InsyaAllah, Mak. Adik cuba. Abang tu kata, apa ni anak tu baru, kami ni anak tu lama. Weh. Woi, Weh, apa apa main ni? tak dengar kau aku panggil? Tak dengar ke? Woi, sial. Biju belum? Apa main sini lah apa? Apa nak lari mana? Ni ada lari. Sangat ni. Ai kan nak tegak je. Alah. Aduh. Main sini ah. Dapat oi. Lagi ni apa lah. Nak pergi mana? Nak pergi senyap-senyap tu. Dah yang apa duk kelang kabut ni. Siapa apa nak pergi mana? Kami panggil je pun. Tengok aku. Nak tanya mana kau ambil yang mana? Hang tanya aku buat apa? Aku tak tahu. Bukan apa sekali ke? Tak ni aku nak hang jawab. Kalau ada kawan hang kena pukul. 12 bang. Main sini. Sikit lagi. Padan muka hang. Dah lah tu buat depa. Padan kau. Tani bagi tahu ke anak mak tu jangan kacau awet aku. Dah lah bodoh. Asalnya. Ni main kacang. Ayo di sini ah. Hei, yang abang kek. Main sini. Hang tak kesian kau kat kawan-kawan hang ni. Muka lebam kena belasah macam ni, ha? Apa kena pukul sebab kami. Aku nak hang kami tak tahu. Takkan hang tak tahu lah ni aku nak hang habaq kat anak mak tu. Jangan kacau awet aku lagi. Kalau tak kawan-kawan hang jadi lebih teruk. Bye sayang. Mampui hang gemuk. Dah Iqbal. Hei, jom. Belah. Padan muka hang. Dah bangun weh. Gemuk. Okey ah. Padam muka lima. Hei, Pak Meh, kita kena. Weh, jom lah beritahu Meh. Aku tak sanggup dah macam ni. Betul lah weh. Jomlah kita pergi jumpa Meh. Punca dia kita kena macam ni. Jomlah, jom. Bukan aku, Fir. Weh, hang tengok muka aku Meh. Aku dengan Arman kena macam mana. Sampai kaki kebal tu. Cari kami, pukul kami, kejar kami. Tahu tak? Hanya tak sakit lah Meh. Hang cakap apa ni, Fir? Aku tak faham. Hang tak faham Hang tak faham. Disebabkan hang, aku dengan Arman kena pukul lah, bodoh. Disebabkan hang lah. Ini salah satu sebab kenapa aku tak berkawan. Dan aku tak minta pun hampa berkawan dengan aku. Tapi Weh, Ameh. yang dekat. Weh, yang okey Aman. Okey. Bangun. Sial! Dah cukup Meh, dah cukup. Cukup dah Meh. Cukup Meh. Hang tunggu Ameh. Hang tunggu. Habis belah lah hitam. Meh, hang marah kat aku Meh. Meh, hang marah kat aku ke Meh? Kalau aku buat salah minta maaf lah.
Meh, aku minta maaf, Meh. Aku tahu salah. Tolong Ameh. Meh. Ameh. Hang ni, Fi. Baru balik kau? Lambat balik hari ni? Ada tuition tadi Mama. Dah makan kau? Ha? Makan dah tadi kat sekolah. Mama tanya adik je. Kakak tak tanya. Takkan jealous. Rumah saya lah nak mau ni. Oh. Rasanya punggut. Hai. Tak guna ha? Ha? Tak nak punggut. Tengok. Badan dia elok sungguh budak kau. Weh, Kebal. Ha, tak mahu try kau si Wawa tu. Padu, weh. Padu elok. Okay, Dia macam ni punya. Ulo, weh. Jom. Hai. Adik mana nak pergi mana? Apa benda lagi apa ni? Tepi lah. Salah lah. Biskit. Tak cukup lagi ke hang kacau aku ni? Hang nak apa sebenarnya? Wawa. Hantar dah apa Wawa. Selagi aku tak dapat hang Wawa. Selagi itu aku akan mati hari-hari hang. Hang jangan sampai aku beritahu dekat. Ameh ke? Tolonglah. Sebabkan dia ada mesti. Tak bagi tahu. Ameh. Ayah. Nak main Ameh. Ish. Benda hang ni. Lebih-lebih hang tahu dah. Jangan. Kenapa lagi, Pak? Cukup lagi ke? Selagi tak dapat Wawa. Selagi. Dah lagi, Pak. Stop lah. Apa nak? Ish. Betul Iqbal. Wah, ambil. Cukup lah. Hai ingat sini kat turun ni habis buat susu hati ke? Ha? Amir, Iqbal, stop! Apalah ni? Aduh. Hang ni bunyi so. Apa ni? Bodohnya. Diam! Apa yang berlaku tadi? Sampai bergaduh, bertumbuk, berdarah. Hampa semua ni nak jadi apa gangster? Bagi tahu saya apa yang jadi, Wawa. Sebelum aku hantar budak-budak ni semua masuk bilik pengetua. Bagi tahu aku, Amir, apa yang berlaku dekat sini? Ibu bapa korang hantar korang main sekolah buat apa? Kalau setiap kali nak gaduh macam ni, lebih baik hampa belajar dekat Juwana. Muka-muka ni tak boleh dipakai langsung. Hampa sama Wawa. Tak ada siapa nak cakap kan? Jadi sebagai denda, hampa semua ketuk ketampi. Tunggu apa lagi? Buatlah!
Tutup ke tampi je. Buat je. Buat je. Buat je lah. Turun lah. Dah buat. Cepat-cepat. Guys. Bodoh lah. Hello Fir. Weh, malam ni aku nak jumpa dengan Abang boleh? Ha, tak kisah. Ya, Mak. Hah? Amir? Tak adalah, dia tak ada dengan kakak. Okey, tunggu kakak datang rumah dulu. Lepas tu kita sama-sama cari dia. Okey, Mak. Ish. Susah betul lah budak ni. Amir macam ada masalah je. Kalau ada masalah, ceritalah. Itulah weh. Ceritalah, kami semua nak tahu ni. Aku Abang semua ni siapa? Malam ni aku nak abang semua mati. Terkejut? Ha? Kejut tengok aku? Lah, hang kau? Dengan cara macam ni memang patut aku reject hang weh. Sudahlah. Hang sendiri tahu yang aku suka kat hang, tapi kenapa hang lebih pilih dia? Kenapa hang lebih pilih dia? Suka hati aku Hang lah. tahu dah, hang ni perempuan tak guna. Lepas aku tak mau tahu plan ke tak plan. Malam ni Amel mesti mati. Adik, jangan berperasan tau. Mak selalu ada dengan adik. Mama nak semua anak Mama tahu yang Mama sayang sangat dengan anak Mama ni. Mama tahu bukan senang nak berubah kan? Tapi adik jangan risau. InsyaAllah Mak. Adik cuba.
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Amin amin ya rabbal alamin. Mama, adik minta maaf Mama disebabkan adik jadi macam ni. Adik minta maaf. Iqbal. Han dah gila Iqbal. Han kata kat aku Han nak ambil. Aku dah bagi. Tapi sekarang Han bunuh mak dia dah pasal apa? Alah, serabutlah jantan ni. Diam. Jangan bunyi ke? Diam. Kecil lah. Han suruh aku diam. Lantak Han weh. Tapi yang aku tahu, aku dengan Kim ni tak ada apa-apa. Hang dengan aku selesai. Arif, anda rasa hidup lama ke Arif? Sanggup nak keluar daripada permainan ni? Permainan baru sudah dimulai. Jangan lari. Hang nak bunuh aku Iqbal. Hang nak bunuh aku. Tak cukup kau mau ambil Hang dah bunuh. Tak apa. Kalau ni betul salah aku, Hang bunuh aku. Bunuh dia. Arif, kenapa hang jadi macam ni? Kenapa tak mau dengar cakap aku? Kalau hang dengar cakap aku, mesti hang tak kena bunuh Arif. Boleh dah dengar cakap aku? Sekali je. Iqbal! Weh, anak mak dah main. Sepatutnya ada dekat hospital tengok mak dia. Macam mana boleh ada kat sini ni? Awak bang kasi. Awak bang ada ni. Meh. Aku minta maaf. Cerita dia. Sudahlah, kalau hang nak tahu dia ni pembela, dia ni pengkhianat. Aku dengan dia lah plan sebab nak bunuh mak hang lah, Meh. Betul ke? Tak, Meh. Aku sebenarnya tipu Ameh. Dia yang sebenarnya nak bunuh mak hang Ameh. Sebenarnya Ameh aku je sebenarnya baik. Aku cakap dengan kau betul. Betul ke Arif? Cukup. Please ya. Ameh, dengar aku dulu Meh. Apa yang dia cerita tu semua tak betul. Sebenarnya aku tak mau kena buli je Meh. Macam ni Arif. Aku percaya ha weh. Macam ni abang aku Arif. Tak Meh. Aku minta maaf. Aku tak tahu pun siapa nak jadi macam ni. Aku tak ada niat langsung nak buat macam ni Meh. Tolonglah saya kat aku. Aku sebenarnya nak bebas daripada buli je Meh. Tolonglah Meh. Oi Kebah. Aku dengan hang tak settle lagi. Dendam aku dengan hang belum selesai lagi. Hang tahu? Weh, dah lah tu. Janganlah gaduh. Dendam pun tu esok je lah. Aku salah cakap. Okay. Dendam aku dengan hang belum selesai lagi Kebah. Ingat belum selesai macam tu je.
Ingat aku lupa apa yang hang buat kat mak aku? Mak aku, Iqbal. Mak aku. Mahang kisah pula aku. Kau nak settle macam mana? Fat. Aku takkan lupa apa yang hang buat aku, Iqbal. Saya mati pun, aku tak akan maafkan. Macam tu je. Mari sini, Mai. Padam dah. Slipper pun tercabut. Bodoh. Macam ni je. Tak best lah, Mai. Mai, jom kita ke next step. Mai kah? Permainan baru dimulai. Aku gelak ke baju macam ni, Iqbal. Hang bunuh mak aku. Mak aku! Mak hang, mampu pikat hang lah. Mak hang bukan mak aku. Iqbal! Amin. Minta maaf, Amin. Jap, Amin. Jap, Amin. Aku rasa aku tertinggal barang lah, Amin. Aku tertinggal barang mak aku lah, Amin. Jap, Amin. Jap. Aku tertinggal saat aku pergi cari Sat Nah tunggu Sat tau. Okey. Amin. Aku jumpa dah, Amin. Aku jumpa dah, Amin. Amin. Apa dah mak aku, Iqbal? Amin. Dapat dah. Kenapa lah? Macam ni mana hang nak cakap. Iqbal Harun. Aduh, hang bawa member ke? Tengok ni. Ni siapa dia? Kalau nak bunuh dia, ajaklah aku sekali. Amir, apa ni Amir? Hang tak habis lagi dengan aku. Dengan dia pun ada masalah. Apa ni Amir? Amir, duk diam lah Amir. Aku tak habis lagi Amir. Hang nak apa, sial? Hang tak ingat kau 6 tahun yang lalu aku dah dendam hang lama hang tahu. Dah lupa. Hujan Paran dengan muka hang. Elok hujan ni basah sekali lagi. Botak-botak ni comel aku nak bully hang tau. Nah, ni. Sabar ni. Hujan-hujan ni alalang tu basah lah sekali, okey? Hei. Tunggu Amir. Apa yang buat kau hari ni? Aku takkan lupa sampai bila. Sial betul. Lepas apa yang hang buat kat aku bernenang dengan hang lama tau. Aku jual dengan Iqbal pun. Aku nak dapatkan poin dekat dengan hang. Tapi sayang, aku kalau nak dekat dengan hang mesti ada je halangan. Hei, sayang betul. Lah ni hang main ikut aku Amir. Nampak ni pemandangan cerah. Kalau ada pelumuran darah-darah ni, apa aku sial? tak boleh lepas tangan aku mula peluk. Darah tak ada lagi ni. Okey meh. Jumpa next time ah. Polis ya, main kasar patutlah member berlari. Tak dah senjata. Aku cakap letak. Letak. Masuk aku cakap. Masuk. Tak boleh. 01-2007-35-1034 Iqbal bin Harun
anda dikenakan hukuman 97-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Hukuman ganti Mahkamah Tinggi jatuhkan hukuman pemenjaraan di sekolah Henigani sehingga umur 21. Selepas itu, mahkamah akan menilai semula sama ada dilepaskan atau teruskan hukuman. Woi! Mir! Mal! Oi. Sedap kan? Sedap weh, tak bisa makan kedai ni lagi. Apa cerita meh? Aku. Apa khabar? Sihat alhamdulillah. Hang sihat? Alhamdulillah weh. Macam ni lah aku sekarang ni. Hang buat apa lah ni? Dan ni aku buat part time lah, food bandar je. Alhamdulillah rezeki aku kat ada tu lah. Okay, tu ada job kak. Hang pula lah ni dah buat apa? Aku macam ni lah Fir. Masih cari job lagi. Tak ada job lagi Fir. Hai, tak kau macam ni tak ada job. Dulu budak apa? Budak paling cemerlang kat sekolah lama kita dulu tu kot. Hang cakap pasal sekolah lama. Lawak orang dengar baik pasal lama tu. Oh tu lah. Benda mangkak kita pernah buat kat sekolah tu dulu weh. Aku tak boleh lupakan lah kisah silap kita dulu. Ada banyak kenangan pahit dan manis pun semua. Aku tak boleh lupakan lah zaman aku masa kena bully kat sekolah dulu. Macam manalah aku kena bully dulu. Itu zaman paling bodoh yang aku pernah lalui kan tak? Meh. Okey dah, okey ni. Aku dengar baris macamnya, macam tak sihat aja. Okey ke tak? Aku macam ni Fir. Cari job punya pasal. Tak cukup tidur, tak cukup rehat. Barai aku. Faham. Meh, aku baru teringat lah. Masa malam kejadian dulu tu. Malam kejadian bila? Malam kejadian masa zaman persekolahan dulu. Oh, ya? Dia cakap nak jumpa kami dulu. Nak abang apa? Oh, masa malam ni aku nak jumpa tu? Aku tertanya-tanya juga. Pasal malam tu naknya tak ada apa sangat pun. Cuma aku nak cakap lah yang Kira.
Tak jadi. Tiga and Malam ni aku nak apa semua mati. Kak, sabar je. Okay. 1, 2, 3 and action. Weh, tepi lah. 3 and action. Weh, hampa bagi balik buku dia. Lepas tu. Jom lah gemuk. Dia pegang muka. And action. Laki oi, aku tengok betul-betul bang. Jangan betul syuk. Ni kali jangan melawan. Aku okey. 2, 1 and action. Aku dendam dengan hang tak habis lagi nak. Aku dengan hang belum settle. Masuk anjing. Lambat masuk. Lambat gaduh. Dendam apa tu esok je lah. Tuh, 2, 3 and action. Letakkan senjata. Bukan belum. Guna hantar. Letakkan senjata. Belum. Masuk. Babi banyak barang. To an action. Cakap. Kita marah. Kita kisah. Kita perempuan. Woi, kaya. Mesin. Lampi. 1 and action. Amir tengok muka aku. Macam mana Amir? Sampai kebab pukul macam ni Amir. Ingat kami tak sakit ke? Sakit tau. Amir! Amir. Relax.